Nak pergi ke tak? Boleh ke ni? Amboi, kau punya boleh tu. Dah, jomlah. Kata orang, tolak. Jomlah. Tolak apa lagi? Okey, jom. Okey. Jom. Gurau je. Cik Mat. Cik, selamat pagi ke? Tutup lah warung ni. Kejap lagi lah. Bukan orang pun, kita orang ni pun yang datang. Habis tu, kita je yang sudi. Pak Haji ajak teman ni sebab kes pengsan tu ke? Apa? Pak Haji pengsan? Hantu debab datang warung. Hah? Ya ke? Ya, kami nampak. Jadi korang semua dah tahu Pak Haji pengsan? Mak Bayang, apa keputusan Mak Bayang tentang perbincangan kita hari itu? Itulah. Semalam aku dah... Dah apa? Sebelum makanan tu, Ponti yang makan. Baik korang suap sendiri-sendiri ya. Makan pun nak suak-suak. Engkau ni, wangi. Kejap ada, kejap tak ada. Dah macam kau ripak tu aku tengok. Nak buat macam mana? Mak Wangi tak bagi Wangi keluar. Habis tu ni boleh pula keluar. Yang ni sebab Wangi nak jaga Abang Dharma. Gediknya perempuan ni. Sebelum Ponti Mantila impak adegan slot korang ni. Adegan slot akan siap. Biarlah. Baik kita cepatkan agenda kita. Itu yang utama ialah Mak Bayang dipersilakan. Saya dah pasang satu strategi baru. Kita tahu Ponti Mantila ni dia akan jadi makanan pada waktu malam je. Selain tu dia tak boleh buat apa. Dia pun tak boleh terbang. Dia kan debab. Resihnya. Mata orang. Tak baik kau. Dah lama hidup ke? Mak, aku gila. Silakan dah, teruskan. Okey. Jadi, aku nak cadangkan kita letak semua makanan lebihan kita tu dekat balai raya. Time tu dia tak akan kacau dari rumah ke rumah dah. Kita boleh pantau pergerakan Ponti tu dari masa ke semasa. Maksudnya kita semua ni kena ada dekat situ ke Mak Bayang? Kalau kita semua kat situ apa salahnya? Asal kau takut? Mana ada? Aku tanya je supaya semua orang boleh get ready. Ya. Kita semua kena ada dekat situ. Semua dah ready? Semua dah ready? Ready! Apa dia? Adalah aku bawa. Ini je ada. Saving kau. Daripada kau tu, kau bawa apa? Timun, carrot? Kau ingat hantu debak tu makan? Kau bawa susu. Tak gantung kan? Kita tunggu malam ni. Kita tengok taktik kita tu berjaya ke tidak. Malam ni? Esok-esok lah. Malam ni aku nak tengok TV dekat dalam tu ada show. Nak bilap nyanyi. Tak boleh. Kita jumpa sini tengah malam ni. Korang tahu tak?
malam ni, aduh, dah lah ada konsert. Nabila, kau tahu tak? Ada first time nyanyi lagu baru dia. Tajuk lagu tu Peluang 100 Kali. Dia tu suara dia unik. Merdu tak? Aku minat gila dengan dia. Aku mau terlepas tau drama favorit aku 100 Hari Membenci Dah season 9 dah sekarang. Tapi aku tak faham lah dah. Season 9 ni mak dia still nak maki hamba menantu ni. Tak penas ke? Habis. Aku ni terlepas surat rancangan favourite aku tu. Abang Dharma ada rancangan favourite? Mestilah ada. Abang pun tengok TV tau. Jom, suruh. Nasib baik dia makan makanan tau. Kalau dia makan wangi, Kalau dia makan mewangi, kenapa? kalau dia makan wangi, siapa nak teman Abang Dharma? Tak hormat orang tua langsung. Oh iya. Kalau macam itu, kasih orang tua dulu lah. Kenapa aku pula? Sebab dalam ramai ni Haji Dullah dengan Mak Bayang je yang dalam hidup. Macam boleh je. Boleh apa? Diam! Nanti dia dengar. Mak Bayang, makanan tu dah habis lah. Tapi nampaknya dia macam tak kenyang lagi. Kau ni kenapa? Aku terkejut lah. Kenapa Dharma? Kenapa kau Dharma? Kau kenapa? Kenapa? Kau jaga. Jaga ya. Hantu Dharma!